letak atas kain kapan, kita kena bungkus. Tutup dia ni. Sebab yang nak kapankan dia bukan kain lain. Ini kain yang tak telur pandang. Kain biasanya tak telur pandang ni kain batik lah. Batik tak Jawa ke, batik Jawa, batik Banjar ke boleh lah. Ya, batik tak jahit lagi lah. Kalau jahit lagi dia bangun pakai lagi jeng kita. Batik yang tak jahit lagi. Okey. Masa tu di sini inilah perlunya kapas yang kita potong sikit-sikit tu. Ambil selok letak. Selok letak sampai tu raba lah. Raba sini ada lagi. Ada rasa tak? Kan? Kalau dah ada rasa dia punya kulit lagi, ambil kapas lagi. Tu pentingnya kapas yang kita potong-potong tu. Kena tutup kapas atas ni kalau boleh double lagi. Double. Lepas tu tangan dia tangan dia ni kita kena kapas kan. Kena ambil letak kapas dulu. Letak kapas barulah kiamkan. Letak kapas ni pusing kapas semua barulah kiamkan. Yang laki sama je. Laki pun kena macam tu. Kena kapaskan dia. Barulah letak macam ni, letak pula kapas. Sekarang ni dia dah tertutup dengan kapas, dah kapas tutup dah semua sekali badan dia kecuali muka. Muka jangan berkapas lagi. Kan? Kecuali muka dah ada kapas, barulah kita tarik kain tu, barulah kita nak mula kapankan dia. Nak mula letak, barulah kita buka lah tepi dia ni. Okey. Yang ni ada pendapat nak mula kanan kiri. Jangan. Khilaf ni. Padahal benda tu bungkus je pun. Dia tak ada masalah nak buka, nak letak tangan atau kiri. Tetapi banyak riwayat, banyaknya orang-orang yang berpengalaman kata, nanti bila kita dah nak pusingkan badan arah kiblat, bila dah duduk dalam liang, kepala belah kanan. Betul? Kaki belah kiri. Tak kira jenazah lelaki atau perempuan. Masa sembahyang je kepala berlainan. Bila dah duduk dalam liang sama je. Jadi cara macam mana nanti nak relaikan kain kapan dia, maka inilah khilaf di antara orang-orang yang menguruskan jenazah. Jadi yang saya belajar, dia mula kanan dulu. Mula kanan dulu. Kanan baru kiri. Kan? Boleh je nak mula kiri dulu, tak ada masalah. Yang penting terbungkus cantik. Nak tengok full video ada di sini.